Comelnya. Oh, sebelum bunyi tu. Hai, Assalamualaikum. Perahu sangkut tepi sungai Niha Penang. Barulah saya ni nak buat intro kan. Barulah saya nak buat perahu sangkut. Yang first content tu saya terlupa. Biasalah dah lama dah tak buat konten kan. Dah lama tak buat YouTube kan. Nampak gayanya. First content yang saya start ni walaupun dah lama still orang support. Sumpah saya terharu gila lah. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana lah. Diorang tu masih ada lagi kan. Lagi dah stay support saya lagi tahu. Saya tak sangka. Ya Allah, lama betul diorang bertahan Lama betul diorang menunggu konten saya ni. Betul-betul orang yang bersabar lah. Orang cakap saya pun tak sesabar itu. Okay guys, hari ni saya ada berita gembira. Bukan hari ni, dah lama dah sebenarnya benda ni, barang ni ada dekat saya. Sebenarnya barang ni bukan daripada saya dan bukan duit saya. Adalah orang kata hamba Allah ni yang bagi dekat saya barang untuk saya buat konten. Dia sanggup bagi barang ni sebab nak suruh saya buat konten. Kenapa tak buat konten? Rindu apa semua. Saya tahu orang yang tengok video ni pun rindu saya. Kan? Bukan supporter yang tu saja rindu saya. Orang tengok video ni pun rindu saya kan? Kan? Tak sangka. So, saya tak tahu kenapa video ni tergelap. Aku dah lama dah tak pakai kamera ni. So, dia jadi macam tutup lampu kau. Saya tak tekan pun tak tahu kan? Tapi itulah rasa bersalah sebab dah lama tak buat konten. Orang dah bagi macam-macam. Saya buat macam ni. Sorry. Sebenarnya ada lagi barang yang lain. Tapi saya dah buka dah sebab saya dah geram dah. Lama dah saya taram ni. Barang tu duduk kat situ tak buka-buka lagi. Saya dah geram dah. Okay, tak apa, kita buka yang mana ada. Jom kita unboxing barang. Tapi sebelum tu, saya nak korang doakan dekat orang yang support saya dan orang yang tengok video saya ni. Doakan dia panjang umur, dimurahkan rezeki, berjumpa orang yang baik-baik lah macam dia. Dia bagi hadiah saya macam-macam. Saya tahu dah ini barang apa. Ini blender. Ya Allah, ni blender besar ni. Berapa harga dia kan? Dia nama apa ni? Media ke Kida ni? Saya tak tahu. Saya dah tahu dah ini blender. So, saya tak nak buka lagi sebab saya dah ada blender dekat rumah. Membazir kalau saya duk buka kan. So, saya letak dekat tepi dululah benda ni. Okay, ni blender hamba Allah yang bagi kak. Kebanyakan orang yang sama juga bagi dekat saya. Thank you so much. Okay, jom kita buka barang seterusnya. Kita tengok barang. Ini tegang-tegang lah nampak apa dia bagi kat saya. Ini tegang-tegang dah kak. Tegang dah kak bagi apa. Tapi jangan sampai kat saya barang hancur. Mungkin saya tak tahu lah dia anti ke apa ke. Masa diorang membawa kereta tu ada satu jalan yang nampak lubang yang sangat besar. Dia terbonggol macam tu. Tapi saya dah tahu dah apa benda. Tahu dah. Kettlebell. Oh my god. Dia macam suka love mak love. Ni saya rasa 5 kg. 5 kg ya. Akak ni betul-betul faham memahami saya. Betul-betul saya memerlukan benda-benda macam ni. Dia macam faham lah. Oh my god, so sweet. Okay, jom kita pergi barang seterusnya. Let's go. Makin lama makin korang menunggu barang apa ni. Cepatlah. Awak semak lah tunggu lama-lama. Okay. Allah, aku lupa nak pergi ambil gunting. Aku nak buka pakai apa? Takkan pakai tangan. Sekarang tahulah orang main shoulder fusion ni. Tak, itu hanya tangan, bukan benda barang. Dia ambil barang tau, tunggu sekejap. Korang akan. Okay guys, kembali lagi bersama saya pun lepas biji. Cepit kuku. Nampak tengok. Jadi teruk sangat tau. Memang kuku saya ni cepat tumbuh. Lepas tu saya suka masuk kadang-kadang kunyit sampai nampak kuning lah tangan, nampak huduh piang. Tapi itulah bila aku tengok warna baju aku dengan kalau ungu ni macam masuk juga. Ni bukan kelabu tau, ni ungu. Macam masuk juga.
Apa yang akak ni bagi, ya Allah, aku tak sangka lah. Barang apa ni? Apa yang dia bagi ni? Barang apa ni? Kotak-kotak ni barang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa ni mesti mah. Mesti mah perok ni. Mah perok tanah kotak mampu Wow, warna pink. Ini saya masa dulu yang suka warna pink. Sekarang saya macam suka je. Apa tu ni? Ni apa? Cawan ke pinggan ke apa? Sabar. Nak tengok Sat datang apa? Ni video. Wih, oh pinggan tu. Okey, saya tahu. Sekejap. Jenis yang risau sekejap balik. Pinggan macam ni. Ni lepas tu letak macam ni. Oh macam ni. Alah comelnya. Ada 3. Okay. Sama pakai. Comel ada 3. Ni macam nak suruh saya masak je. Tapi sebelum tu saya nak beritahu dekat korang, saya unboxing barang ni sebab barang yang dia bagi, barang tu juga yang saya kena buat konten. Faham tak? Kalau konten yang dia bagi, contoh dia bagi saya konten pokok, saya kena buat konten pokok. Mengkaji pokok tu dengan apa kena mengena dengan pokok pun aku tak tahu. Aku akan buat jadi pokok sepelik-peliknya pokok. Okey, kita pergi barang ke seterusnya. Aku macam nampak benda apa. Nampak tak benda apa? Memang betul konten ni dah nampak dah. Dah nampak dah konten apa. Kita dah main dah hujung. Tak dah harga lah. Baru cakap berapa kali Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nak kacau sudu tak ada. Mesti tanya ni ayat apa Nak boleh kasi tahu. Dak ni saya buat macam retinol. Saya first time saya nak mencuba. Dia orang kata retinol okey untuk dalaman apa semua kan, untuk muka skin apa semua. Saya pun tak tahulah. Saya cuba dalam ni saya ada letak Halia. Tulis korang mana tak korang nak lawan dalaman juga kan. Dia orang kata untuk glowing, untuk bagi nampak. Tak tahulah saya nak kata memang nampak menyelah. Halia orange lemon. 3 bahan saja saya letak. Kalau masak tu dia main kalunggu pula sobat. Barang apa ni? Takkan mangkuk tandas. Oh, sebenarnya bunyi tet. Okey je ke ni? Oh, comelnya. Aku ingat mangkuk tandas tadi, dah salah faham. Comel. Korang tak apa dia yang masak tu. Saya ada beli kot macam ni, tapi saya suka yang barang-barang kayu. Saya memang minat barang kayu. Tapi ni dia punya tampak tangkai tangan tu dah macam kayu dah. Belakang ni warna pink. Warna ungu. Cantik ya? Cantik. Thank you so much. Barang ni saya tak akan buka, sayang. Sebab dekat dapur dah ada. Cuma saya akan pakai ni, tapi saya akan pakai waktu konten memasak dekat luar. Saya tak akan pakai untuk masak kat rumah rutin harian. Rosak nanti sayang lah, orang dah bagi kan. Kita nak buat macam tu, kita buat tag konten je lah. Aku nak tengok datang pun ada ni. Nampak dah, ada lagi makan dapur. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. La ilah, warna pink. Memang kali ni tema memasak saya semua warna pink ke? Saya dah lama dah sebenarnya tahu tinggal warna ni. Sebab tak tahulah, mungkin dah daripada segi umur kan, faktor umur kan. Bukan saya tak suka, tapi saya okey je, terima je warna pink. Kenapa ke umur macam saya ni pakai warna pink? Wow, ada mangkuk. Wow, ada sudu warna pink. Ada cawan warna pink. Betul-betul macam berkelah kak. Pinggan warna pink. Aduh, dah macam pergi berkelah kat kelong. Tak kelong apa dia? Kelong tempat orang duk mancing ikan tu. Yang ramai berkelah dengan pasangan dengan family lah. Okey, ni apa dia? Benda apa? Kita buka. Baru kita tengok ni. Hijau. Ini pink. Saya tak tahu dalam ni warna pink ke warna hijau. So warna hijau pun tak apa, pink pun tak apalah. Kita buat kali ni tema polka dot.
ini. Barang apakah ini? Saya tak tahulah berapa banyak duit dia keluar kan beli barang ni. Tak sayang duit ke? Nanti saya bagi nombor akaun. Banyak aduknya. Wah, banyaknya badut. Wah. Oh, macam cawan. Alah, comelnya. Comelnya. Tengok ni. Dia pilih apa ni? Nur Syamimi. Korang tengok ni bahasa Jawi dia. Nur Syamimi. Alah, comelnya. Tengok tu. Tudung dia warna pink. Pegang bunga. Dalam dia warna pink. Tepi dia warna putih. Comelnya. Thank you. Seterusnya. Allah. Banyaknya. Kenapa kita akan percepat kan? Inilah korang tengok ni. Tempat memotong kau. La ilaha tempat memotong kayu. Macam lah, ada nama saya juga. Ya Allah. Itu Mimi Nawawi tak tu? Mimi Nawawi. Alah, comelnya. Aku dah macam buka kedai makan dah pula. Kedai makan yang semua ada nama. Bila korang nak makan, tak sanggup lah nak makan nama Mimi pula. Betul-betul air tangan saya lah. Sampai ke nama-nama saya lekat dalam mulut korang. Kalau saya duduk asrama ni saya rasa budak tak ada nak balas. Nak bubuk apa tak boleh dah. Nak tutup colour dengan marker tak boleh dah. Nama saya. Tengok nama. Nama tu siapa punya? Tengok nama. Siapa punya? Mimi Nawawi. So, dalam ni macam kayu macam tempat masuk tu. Dia rasa dah. Ni. Oh, dia asing ke lah comelnya ni. Senduk. Senduk warna pink. Saya tak nak buka. Nanti bersepah. Saya tak kat tepi Thank you. Lagu. Ini bau kayu tapi panjang lah. Ni sudu panjang ke? Mak nak nasi. Ni saya rasa tempat go tu kau yang pusing ke sup. Nak buat sup. Okey. Barang seterusnya. Saya cepat-cepatkan sikit GDL. Okey. Saya tahu. Ini yang post saya buat Taufufa. GDL ni kena ada. Ada bagi dekat aku Halio. Saya tak beli benda ni. Halio. Macam sedap tu. Ni dah main kepada kotak makan ni. Sebab geram tengok Halio macam tu. Kalau nak buang ni aku makan sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Halio. Thank you so much. Ini ni. Pelekat. Yang dekat dalam kereta tu. Boleh nak tak stand berapa banyak dia nak bagi pelekat ni. Dia nak suruh aku tak depan kiri kanan belakang. Thank you so much. Terusnya benda apa yang panjang-panjang macam ini. Oh, wow. Ni. Wow. Ni yang buat kopi tu yang tu. Thank you so much dah boleh buka kedai kafe. Ni beg apa? Ni beg apa? Oh. April. Comelnya korang. Comelnya. Tengok ni. Mimi Nawawi. April Mimi Nawawi. Astaghfirullahaladzim. Comelnya. Warna hitam. Comelnya. Dia memang betul nak suruh saya memang duduk kat dapur. Sumpah comel dia siap terima nama aku. Taruhnya. Thank you so much. Okay guys, nampaknya barang semua dah. Itu banyak gila. Tapi saya dah buka dah. Jenuh lah kalau nak tunjuk banyak-banyak lagi sampai ke episod 10. Tapi bagi saya dah banyak sangat dah. Saya terharu gila. Orang yang memberi hadiah kepada saya ni, saya tak tahu nak cakap macam mana. Dia betul-betul nak saya buat konten. Bukan dia je bersabar. Dalam ni pun ramai yang tengok video saya ni pun bersabar dengan saya. Saya faham.
Saya faham tapi saya tak buat tak. Saya rasa saya tak ada benda dah nak cakap. Saya pun dah lupa dah. Saya nak kalut-kalut. Sekarang pun dah pukul berapa dah? Nak dekat maghrib dah rasanya. Okay, thank you korang yang tengok video ni sampai habis. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa atau terkurang yang memuaskan hati korang. Thank you yang support saya daripada dulu sampai sekarang. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Tunggu di next content, okay?